Wanita berjaya, wanita yang tabah mengharungi cabaran, wanita yang memberi inspirasi kepada semua. Sama-sama kita raikan kehebatan wanita di Malaysia dalam rancangan Lady Boss bersama saya, Liana Jasmine. Pemurah bermula dari bawah telah menjadi fenomena tudung yang hebat di Malaysia. Saya memperkenalkan tetamu kami pada minggu ini dalam rancangan Lady Boss. Pengarah syarikat daripada Farida Group. Hai, saya Mawar Karim. Jom ikuti perjalanan kisah Mawar Karim bersama saya, Liana Jasmine. Jom. Ini rumah siapa pula ni? Ini rumah nenek saya di mana saya dah duduk 30 tahun dah di sini dulu. Jadi Mawar membesar. Inilah rumah pertama yang Mawar ingat. Ya, dan mak saya duduk sini dulu semua kita orang sejarah 1001 macam orang kata. Sejarah dia macam-macam sejarah di mana saya membesar di sini dengan mak tok saya, dengan mak saya ketika itu ibu tunggal. So kami berada dalam family yang sangat happy. Tapi saya baik-baik. Saya ada nenek lagi. Saya ada 4 generasi lagi. Di mana nenek, mak saya dan Mariam anak saya. 4 lagi. 4 generasi lagi. Okay, saya anak pertama daripada 4 adik-beradik. Saya lelaki dan perempuan-perempuan. Mana yang paling pusing sekali? Yang selalu bikin kakak ni pening? Dua orang yang perempuan tu. Kita bini apa? Pusing kakak ni. Pusing pinjam beg saya, pinjam suruh kakak bawa pergi sana, pergi sini. Saya lah juga mak. Lagi garang pada mak saya. Mak saya. Lelaki ni alhamdulillah senang urus. Senang urus sebab tak banyak orang kata tak banyak korek. Orang Penang kata tak banyak korek. Tak banyak kerana. Sebab saya sendiri tengok mak saya dari bawah sampai dia berada di hari ini. Saya tengok kesusahan dia membesar saya, adik-adik saya, menampung keluarga, di mana memang bukan senang dia. Saya mempunyai tanggungjawab saya sendiri. Bukan saya ni nak jadi orang kata ketua memanjang. Bukan, saya mengikut tanggungjawab yang berat dan saya bekerja dengan mak saya. Siang dia adalah buah saya, malam dia adalah mak saya. Itu perbezaan di mana saya dengan mak saya. Okey, sekarang kita dah tahu Mawar membesar kat mana, kenangan manis dia. Sekarang kita nak pergi sekolah Mawar. Liana sekolah Mawar kan? Sekolah saya. Sekolah tu? Dekat je. Kita jalan kaki ke? Jalan kaki, patah kaki. Kita nak naik kenderaan lagi? Ya, kita akan kena naik bas. Naik bas? Boleh ke? Naik bas. Jumpa lepas ni. Kita berada di Sekolah Menengah PAU Jaya. PAU nak mana lagi? Okey Liana, di mana 2002 saya adalah orang yang pertama, kami ni batch pertama yang merasmikan tiada senior, tiada junior. Nakal tu nakal juga. Dan biasalah remaja kan, nak ponting kelas lah, Biasa. Pelajaran yang paling susah yang saya tak boleh sampai sekarang ni adalah ADNET. Matematik tambahan. Satu bahan. Apa tak boleh, saya kata tak boleh kata Tak boleh nak masuk lah. Tak boleh lah. sangat susah. Apa subjek yang pasti dapat A? Pastinya. Dan kalau tengok result saya, keputusan saya dalam SPM, saya dapat A dalam agama. Bagusnya Muslimah. Sepatutlah. Wow, happy and gembira sangat sebab dapat A dalam agama. Bukan senang tau. Betul lah. Dan saya rasa okey, antara yang tak boleh lupa di mana pagar
sekolah. Tapi saya terlewat 3 minit kot. 37 lah. 30 lebih lah. Terus saya balik jalan kaki. Balik terus. Tapi dah sampai depan sekolah. Ya, balik jalan kaki. Yang ni sekolah Pau Jaya, sekolah menengah. Sekolah rendah, sekolah Permatang Pau. Sekarang kita dah selesai cerita pasal sekolah. Mawar nak bawa kita pergi satu tempat yang sangat istimewa. Jom. Okey Mawar, cuba cerita sikit. Kenapa Hamidia? Kenapa Hamidah? Sebab ini adalah kegemaran restoran arwah atuk saya. Di mana dah 40 tahun lepas lah dia memang suka makan. Terutamanya apa? Murtabak ni dengan nasi kanak, nasi biryani. Oh, nasi Dan kalau dia nak tahu orang-orang lama lah, orang-orang klasik, orang yang dah lama bertapak di Penang ni memang suka Hamidah. Okey semua, bagilah Nana dengan Mawar makan. Kita jumpa korang lepas ni tau. Malu makan pun depan ni. Ya, betul.